So lepas ni kita cari breakfast pukul 6 sampai pukul 7. Sekarang dah pukul 6 pagi. Dah macam pukul 8 pagi kat Semenanjung. Pak, dah macam pukul 7 kalau kat Semenanjung lah. Tu. So ni kita orang punya persekitaran hotel, lobby. Ni motor yang kita parking semalam. So memang awal lah. Diggity 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 hey. 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 Dah jom. Boleh lah kalau nak tembus nanti. Sekali jalan. Balik mesti dari awal. Di sini baru kita orang balik. Yalah, beli ni hari kami tolong kasih frozen dulu bang. Oh, frozen dulu. Oh, frozen dulu. Sekarang dah boleh nak pakai kasih. Oh, situ kan. Kalau mahu barang lain saya boleh carikan. Bagus ke? Ikut size juga, banyak size. Oh, ikan RM10 sekilo. Oh, selah RM5 by sekilo. RM6 selah kuning. Oh, ikan buntal. Dia besar macam buntal. Tengok buntal Buntal ni. Pari pun besar. Tu sebelah kau ni ikan tongkol. Semua ni tak ada harga. Ke tuna. Tuna. Tuna Sabah. Jom. RM12 sekilo ikan. Plum. So kini kita berada dekat pasar kering. Tadi kita berada dekat pasar basah. So dekat sini lebih kurang banyaknya makanan-makanan lah yang biasanya kita orang akan dapat, iaitu amplang. Biasa kalau staff-staff yang balik daripada Sabah, dia akan bawa amplang sebagai apa orang kata, cenderahati. So ni lebih kepada kuih-kuih tradisional kat sini. Ini kacang merah itu masih. Oh, ni masih. Ya, ini kacang merah. Kuih apa tu? Dia macam ni, roti bom kan? Bagi? Macam roti bom kan? Ya, macam bau goreng. Oh, pau goreng. Baik. Macam cakoy. Cakoi. Okey, terima kasih. Dengan saya dia besar-besar lah. Ni besar sangat ni. RM2, 3. Tahu tak tu? Tengok dia punya ni macam zaman-zaman sekolah tu. Nasi goreng bungkus. Kita dah sampai dekat KK Waterfront Ya, KK Waterfront. So di depan ni nampak beberapa buah kapal kat sana.
Sana tu tak tahu pulau apa. Nantilah tengok dekat map. Tongkang. Tongkang. Lepas tu dekat sebelah sana tu tadi pasar yang kita pergi tu tadi. Nanti kita akan tengok lebih jelas lah nanti. Dekat sini ada satu mercuk tanda yang kalau pelancong dia wajib bergambar. Tu nampak tu ada ikan todak. Ikan todak. Dan dari satu dia wajib bergambar dekat ni LKK. Tu dia. Dekat sana. So dah sampai. Ini adalah antara bulatan yang biasanya orang Semenanjung akan cari kot. Tak semualah. Ini adalah bulatan dia. Okay, tu bulatan dia. Lepas tu dengan yang itu, signboard. So biasanya kalau malam, biasanya dekat sini hidup lah. Kalau waktu malam. Lepas tu kat sana ada jual durian. Lepas tu kat sini ada ikan-ikan. Itu semualah. Ni package untuk yang lain-lain lah. Ada sea walking apa semua. Okay. Dia biasanya 8.30. Lepas tu return time pukul 12 hingga pukul 4. Korang boleh pilih salah satu masa. Tu dia punya itinerary dia. Daftar dulu. Oh ini yang jauh. Jauh. Mau dari sini 1 jam setengah. Menggalun. Ya. Dia di tengah laut. Yang ini yang snorkeling. Sana apa snorkeling? Airnya jernih. Kalau macam 3 pulau ni 2 pulau ni boleh snorkeling lah. Boleh di Mamutik lah. Di Mamutik. Belum buka. Belum dah pula Semadi tu. Masih awal belum. Lambat pas Semadi ni. Okay bos, jalan dulu. Okey. Okay. So macam tu lah dia punya, apa orang kata, sedikit package yang disediakan. So korang boleh pergi dekat situ. Boleh tanya dekat kaunter. Stop pusing kat atas dulu. Tak lah, aku bawah je. Aku nak naik atas, aku tak berani, aku tak ada pas. So dah sampai, orang kata, Hospital Ikas lah. Tu kita sekarang berada dekat cafeteria Hospital Ikas. So teh tarik dekat sini dia unik sikit sebab dia ada tambah 2 gula. Ni hospital tau, tapi mungkin ikutlah kalau teh tarik ni kurang manis kan, jadi kita tambah je lah gula. So dengan kuih tiaw, teh tarik hanya RM6.50. Nasi lemak berapa tadi? 38. Oh, RM3.80 siap dengan teh tarik baik. So macam ni je hari Sabtu di Hospital Ikas. So lepas ni kita akan gerak ke air terjun dekat kawasan Inanam. Untuk tiket masuk katanya RM4 sajalah. Jadi kita tengok macam mana, sebab kita tak dapat nak pergi murid turut. So dapat dalam 1-2 air terjun pun okey lah. Jadi kita tengok bagaimana, sebab perjalanan daripada Hospital Ikas ke air terjun tersebut makan masa dalam setengah jam. So macam ginilah dia ini. Saya rasa ni lo jalan dalam lah. Kalau kau suka melancong di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka arang mati di Sabah, di Sabah. Kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bah. Kalau kau suka naik gunung di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka keramaian di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka di Sabah, indah pun mau payah, hati banyak susah. Las-las kau jadi orang Sabah.
subuh si nak bawa saya pergi Morobudur.